Sebelum nak tidur, make sure that you all pakai yang ni. Okay, dan kita sudah dia cara nak pakai dia bagi kesan. You all kena tolak sampai belakang ni. Sampai dekat area telinga. Ramai yang tak share tips tu. Sama ada tak tahu ke apa semua. Pasal dia kena tarik kemas sampai ke belakang ni. Siapa yang pakai HIFU daripada Medicube, dia petah benda tu. Pasal kalau you pakai kat tepi ni, dia tak tarik betul-betul. So, kalau you nak kulit yang lebih anjar, shape kat sini, you all jangan risau invest dalam ni. Pasal apa? Harga murah. Seller tengah bagi, Medicube tengah bagi special promo launching. You all nampak tak? Nampak? So, ni, tarik. Sampai ke belakang. Biar kemas. Okey. Tu tolak ni nak kata. Tolak. Nampak dia tarik memang betul-betul. Tolak ni. Tolak. Pipi kita naik. Nampak tak? Walaupun kita pakai ni berdagu, tetapi bila kita keluar tu bukanlah jadi macam terus macam katok macam tu, pasal kita dah buat dia kemas elok. So kita pakai berdagu tu pasal kita nak tutup elok-elok. Bukan kerana kita nak melindungi, tetapi pasal kalau you tengok. Nampak. Nak ada shape macam tu, invest dalam ni. Jangan risau. You all, dia dah masuk kat Malaysia, murah. Saya beli tau masa dekat Korea. Masa tu saya ada dua. Saya ada warna pink, saya ada warna ni. Nampak tengok. Satu kat rumah Kedah, satu kat rumah KL pasal senang. Kita kena jaga muka kita. Pasal tips of the day, you all kena tahu, nak nampak mudah, pastikan di sini tak jatuh. Ni jatuh yang you all nampak. Ya Allah, apa ni? Apa ni? Apa? So tak mau bagi yang ni jatuh, ni ambil yang ni, tolak. Nampak dia tarik. The best thing, dalam dia pun ada device. Device dalam dia, kita tutup dulu yang ni. Yang ni, you all boleh pakai untuk buat masukkan produk kat muka, bagi nampak glowing, meledak. So kalau you all nak macam ni, dia ada warna pink, dia ada warna putih, you all dapatkan di beg kuning sekarang. Pasal apa nampak? Kena jaga je, kena jaga. Nampak? Kena jaga ni, kena jaga. Jangan take for granted tau. Bukan yang ni yang buat kita nampak tua. Bukan yang ni yang buat kita nampak tua. Tapi yang ni jatuh yang buatkan kita nampak melebeh tua. So, kalau budak-budak pipi jatuh, kita panggil ada cuwi, comelnya anak cuk siapa ni. Tapi kalau kita jatuh kan, Pakcik okey kan? Nampak teruk. Nampak muka penat. Makcik okey, makcik tidur cukup 24 jam. Tidur 24 jam. Dahsyat makcik. Besoklah daripada abang 8 jam tak cukup untuk Sleeping Beauty. Makcik